Al-Imam Al-Hambali mereka merajihkan, menguatkan pendapat setiap kali disebut nama Allah maka digerakkan. Nah, cuba baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada Allah tu, digerakkan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ada Allah itu kan? Ada nama Allah digerakkan. Nah, ada pendapat yang kuat dia. Nah, ada pun mazhab Syafi'i yang kita nak amalkan ialah ketika menyebut syahadah yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua pendapat. Pertama, asyhadu tu terus angkat. Dan pendapat yang kedua, ketika sebut nama Allah. Illallah. Okey? Dua-dua ni betul. Jadi, duduk je dalam mazhab Syafi'i, kita letak je, duduk je, terus kita letak simpulkan jari gini. Ni simpul, ini di tepi ni. Begitu. Faham? Duduk je tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Faham? Adapun yang letak jari dulu itu mazhab lain. Gini dulu. Sampai kat tahiyat lagi baru dia buat gitu. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, duduk je, pop, buat gini dah. Bila angkat, nampak? Ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dan tak turun dah sampai salam. Nah, dah kalau kita buat lain, angkat dari awal dah, pokoknya harus. Imam Syafi'i kata ini bukan bab sah sembahyang, bab afdal, yang afdal. Okey? Jangan afdal dah. Tapi yang pusing tu tak ada pusing. pusing. Dia pergi Mekah, dia tengok orang belah orang Arab. Orang Arab pusing. Dia pun pusing gitu. Pak Arab tu hak set TikTok bening. Bukan orang ngaji, orang bapak jahil, ni pergi ikut. Dia pun balik, dah bagi gini yang mau lah ni. Lagi. Nah. Orang tegur, tengok dah Arab wah. Gini bah. Jangan ikut Arab, ikut ulama. Walaupun ulama itu Bangladesh. Walaupun ulama itu orang Sulawesi. Faham lagi? Walaupun ulama itu orang Polinesia. Tahu tak Polinesia kat mana? Tak tahu. Siapa tahu Polinesia kat mana? Bukan Polis Malaysia, Polinesia. Nampak? Dia 2000 batu di utara benda ni di timur laut.